Kalau hari tu Aisyah dah buat video tunjuk yang saiz besar, yang ni yang saiz small punya tau. So dia macam Aisyah tak faham kenapa Kate Spade dekat page dia tulis medium, tapi dekat price tag dia tulis small tau. Selalu Kate Spade suka buat macam ni. So this one tak ada warna lain, Aisyah hanya ada warna hitam. Okay lah tu, classy and senang nak pakai. So macam if you are a student ke, if you are a mom, ataupun if you are young professionals ke, sesuai pakai ni, senang kan. So dia pakai quilted punya nylon. So macam di woven kan kat sini, ada Pinmont logo dekat sini, belah belakang dia macam structured tapi not really. Tak ada crossbody strap, shoulder saja, campuran chain and leather. Lepas tu sesuai pakai dekat Malaysia sebab apa tau, dia ada zipper dekat atas ni. Lepas tu ada another zip pocket. Okay, soalan lagi satu orang tanya, boleh masuk laptop ke tidak? This is laptop 13 inch. Kalau masuk laptop, tak boleh nak zip kan. Tu je. Tapi kalau masuk buku semua okey je. Okey, Aisyah tunjukkan rupa bila pakai. Macam ni. Lepas tu kan, ni kan dia pakai nylon tau. So, bila letak kat shoulder, selesa je. Untuk harga dia, RM650 sebelum voucher. Tadi masa saya buat live, orang cakap lepas voucher dapat RM491. So, make sure claim semua voucher yang ada. Untuk cara pembelian, tekan dekat shopping bag di bawah. Lepas tu, if you guys have any question, boleh komen down below. Dan jangan lupa tekan button follow.